Okay guys, ini adalah quotation untuk sijil ASB Financing 200,000, okay? Untuk yang promo 30 tahun ke bawah. Okay, tempoh maksimum dia adalah 40 tahun. Okay, jadi saya nak tunjuk kat sini dengan modal 10,100 ataupun 10,200 lah kalau nak selamat kan. Kalau anda ada saving 10,100 ataupun 10,200, anda dah boleh buat sijil ASB Financing 200,000 untuk yang promo 30 tahun ke bawah. Okay, rate sekarang masih lagi ada. Rate promo 4.05. Alhamdulillah kita dah dapat info daripada KL, daripada HQ, rate ni diteruskan 4.05. Jadi saya buatkan kiraan quotation ni untuk setahun. Game plan untuk setahun, anda boleh tengok untung anda bila buat SB financing 200,000 ni setahun. Kita andakan dividen tahun depan sama macam tahun ni 5.75. Bulanan anda adalah 843 lebih kurang anggaran dengan takaful minimum RM19. Takaful minimum RM19 ni adalah just syarat je untuk anda dapat rate promo 4.05 ni. Okey. Modal bayaran setahun anda adalah 10,100. Jadi untuk anda yang ada saving banyak ni, anda boleh dapat ataupun anda boleh buat sijil SB financing 200,000 dengan modal banyak ni saja, 10,100. Okey, kat sini hasil dividen. Kita andakan dividen sama macam tahun lepas, 5.75, anda akan dapat 11,500. Cukup 12 bulan, okey? Start bulan 1 sehingga bulan 12 tahun depan. Surrender value kalau anda close lepas setahun, anda akan dapat 2,047. Jadi total anda akan dapat dengan sijil 200,000 ni ataupun dengan modal 10,109 ringgit ni, setahun anda akan dapat balik cashback ataupun cash value 13.5k. Untung bersih anda, cash value ni tolak dengan modal asal anda RM10,109 tu. Untung bersih anda setahun ada 3.4k. Kalau dengan modal yang sama 10,100 ni, ada part je ataupun anda simpan je dalam akaun ASB saving anda bermula 1 Januari sehingga 31 Disember, cukup setahun anda tak keluarkan langsung. Dengan dividen 5.75, anda just akan dapat 581 sahaja. Jadi saving anda daripada 10,100 modal anda tadi mula-mula tu, anda dapat dalam ASB saving, lepas cukup setahun hanya akan dapat 581 dan akan jadi 10,690. Nampak tak untung kat situ? Total beza buat ASB financing 200,000 dengan ASB saving, modal yang sama 10,100 setahun. Modal yang sama, anda akan dapat untung ASB financing berbanding ASB saving sebanyak 2.8k guys. Anda pilih nak untung yang mana? Nak untung 581 ataupun nak untung bersih 3.4k. Sekali lagi saya ulang, ini adalah quotation untuk sijil ASB financing 200,000 yang promo 30 tahun ke bawah, okay? Dan untuk anda yang ada modal 10,100 ke atas, anda dah boleh buat ASB financing sijil 200,000, dapat untung 3.4k setahun guys. Jadi kalau anda simpan di dalam akaun bank saving biasa ataupun dalam ASB saving, anda just akan dapat 581. Kalau dalam akaun saving bank biasa, anda takkan dapat pun amount ni ataupun amount ni. Sebabnya dalam akaun saving bank, saving biasa, tak ada profit, maksudnya tak ada dividen guys. Dia hanya ada profit tapi sikit sangat, hanya just sen-sen macam tu saja, bergantung pada amount saving anda. Untuk anda yang ada saving 10,100 ni, anda dah boleh buat sijil 200,000 ASB financing. Boleh DM saya, nombor saya ada dekat bio TikTok, ataupun boleh DM direct TikTok saya pun boleh. Nyatakan umur anda, berapa komitmen anda ataupun saving yang anda ada dan berapa anda boleh komit setiap bulan. Ni cara ni kalau anda buat, anda dah ada saving 10,100 ni, anda buat sijil ASB financing maksimum 200,000 ni tanpa usik langsung duit gaji anda. Anda just guna duit saving anda tu dan dapatkan 3.4k untung bersih setahun kat sini. Kalau ada simpan dalam ASB saving biasa, jumlah yang sama, anda just dapat 581 saja guys. Anda pilih, okay? Sekali lagi saya ulang, anda pilih nak untung yang mana? Nak untung 581 ataupun nak untung 3.4k dengan ASB financing. Boleh DM saya guys. Clear dah? Bye bye.